Rundingan genjatan senjata fasa 2 benar atau sekadar wayang fasa 1? Mereka dah umum minggu ni rundingan genjatan senjata fasa 2 antara negara haram dan hero negara tembikai akan diteruskan. Tapi tunggu dulu, kenapa sekarang? Adakah ini benar-benar langkah ke arah keamanan atau ini satu lagi permainan politik untuk beri negara haram lebih masa sebelum mereka sambung balik pembantaian di negara tembikai? Sejak perang bermula 7 Oktober 2023, dah beberapa kali kita dengar benda yang sama. Negara haram berjanji nak berbincang, negara haram janji nak buat rundingan, negara haram janji nak henti serangan. Tapi apa jadi setiap kali rundingan masuk fasa baru? 19 Januari 2024, genjatan senjata pertama di kuasa. Media dunia duk sibuk puji kata ini adalah langkah positif. Tapi apa negara haram buat? Terus berdil negara tembikai di tengah genjatan senjata. Dan sekarang mereka nak buat fasa kedua. Kenapa tiba-tiba sekarang? Apa sebenarnya yang negara haram tengah cuba buat? Part 2 akan bongkarkan jawapannya. Komen bongkar. Kalau korang nak kami bongkarkan lagi, helah licik negara haram. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.